Dalam video kali ni kita nak bercakap pasal filem Hoppers. Okay, filem ni sebuah filem yang bagi aku tak sangka filem ni enjoyful, dan aku berkesempatan untuk menonton filem ni ketika ianya berada dekat Disney Plus Hotstar. So aku pilih-pilih lah nak tengok dengan anak aku something yang family oriented. Sebab kalau dalam orang kata kat rumah ni, kalau nak tengok filem-filem yang kejam-kejam ni, kita kena tengok seorang kan, tengok dengan wife kan, tengok dengan orang-orang yang mature lah. Tapi kalau nak tengok dengan anak-anak, aku pilih untuk tengok animation. So aku pilih lah filem Hoppers ni. So aku boleh kata okay, filem ni not bad sebenarnya. Aku pun yang tua ni pun aku enjoy. So ini ialah review aku berkenaan dengan filem Hoppers. Tapi sebelum tu kita intro. Baik, Hoppers. Okay, filem ni aku nampak yang memang dia inspired by Avatar. Okay, memang even dialog dalam filem ni pun dia just connected to Avatar lah. Tapi ya, aku boleh katakan Hoppers ni ialah Avatar versi adult, versi mesra kanak-kanak dan versi yang lebih comel. So dalam filem ni dikisahkan tentang seorang budak yang mana dia ni dipesan lah oleh nenek dia untuk jaga satu tasik ni. Tasik ni memang ada macam-macam lah dekat situ, ada beaver lah, ada macam-macam. So bila dia dah besar, nenek dia pun dah tak ada. Okay, tasik tu pula menjadi laluan kepada nak buat jalan. Okay, so tasik tu dia cuba pertahankan sebab nenek dia suruh. Tapi in the end, dia tak dapat nak buat apa sebab haiwan-haiwan pun dah mula hilang daripada tasik tu, berhijrah. So kebetulan satu malam dia terjumpa dengan dia punya profesor yang mana kebetulan sedang menguji sebuah teknologi yang mana dia boleh switch manusia dengan haiwan. So malam tu juga entah ada something wrong happen dekat dia punya lab tu, akhirnya dia pun switch badan dengan beaver dan try untuk masuk dalam komuniti haiwan. Dekat situlah dia dapat banyak benda. Kita tahu masalah-masalah haiwan ni. So dia cuba untuk selamatkan, yakinkan kumpulan-kumpulan haiwan tu untuk kembali ke tasik tersebut. Sebab dengan kembalinya haiwan-haiwan ke tasik tersebut sahaja, pembinaan sambungan jalan tu dapat di cancel lah macam tu. So berjayakah ia? Apa kena layan? Movie ni aku boleh kata aku tak expect movie ni se-crazy itu. Sebagai penonton dewasa, aku boleh kata the message clear. Budak-budak boleh faham, enjoy, dan watak-watak dalam ni pun sangat-sangat comel. Cuma aku salute dengan filem ni. Walaupun filem ni memang target untuk kanak-kanak, dia tak melupakan orang-orang yang adult ni. So ada momen-momen yang bagi aku adult punya penonton pun sesuai untuk tonton. Kelakar rasa dan kita tak expect benda yang dia nak akan datang tu sampai ke hujung. Dia memang unpredictable gila. Aku boleh katakan yang movie ni memang gila, crazy dan luar biasa, especially scene Apex. Apex Predator. Aku honestly bila dia sebut okay, Apex Predator, confirm lah aku akan ingat harimau, singa kan, Apex lah tu. Aku tak expect pula ending the Apex Predator tu dibawa daripada laut. Aku macam apa benda ni, tapi kelakar dia menjadi. Dan aku boleh katakan movie ni adalah sebuah movie yang sangat enjoyful, sangat fun, dan I really hope that movie ni akan ada sequel in the future. But aku tak tahu bagaimana movie ni akan pergi selepas ini, tapi Hoppers adalah satu movie yang aku boleh katakan antara movie Disney yang agak fun, menjadi sesuai untuk semua golongan umur, dan boleh dikatakan semua momen dalam filem ni agak fun. So aku boleh bagi filem ni 5 star. One of the best Disney movies yang aku pernah tonton. Okay, dan aku boleh tonton movie ni bersama dengan parents, okay, dengan anak-anak
dengan semua golongan umur dan sesuai untuk apa saja. So boleh layan lah movie ni, aku recommend gila. So that's it. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.